Seorang munafik, dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia, takkan. Kecuali apabila Allah Ta'ala iktiraf orang tu Muslim, dia akan banyak menyebutkan nama Allah. Jadi dalam perjalanan ini, dunia yang susah ini, ketika Nabi mengajar Muaz bin Jabal tadi ni, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling ingat kamu. Yang ni antara rahsia untuk senang dan berjaya dan tenang dalam hidup. Ni ya, dalam perjalanan ni saya cerita perjalanan kita ni. Satu je yang alam ujian ni, yang ada dosa pahala ni, satu ni je. Antaranya ialah apabila kita menjadi orang yang paling banyak mengingati Allah. Ustaz, ingati Allah ni betul-betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Allah, banyak berzikir, banyak sebut Allah. Kerana apa? Kerana seorang munafik tidak akan mengingati Allah Azza wa Jal dengan banyak. Takkan. Yang ni Allah sebut dalam Quran. Seorang munafik, dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia, takkan. Kecuali apabila Allah Ta'ala iktiraf orang tu Muslim, dia akan banyak menyebutkan nama Allah. Jadi para Nabi dan Rasul ni, 24 jam mengingati Allah. Nabi dan Rasul 24 jam. Maka mereka jadi orang yang paling mulia pada zaman mereka. Dia Nabi ada 124,000. Ni hadis saya sebut setiap apa yang saya sebut pagi ni insya-Allah bersandarkan kepada dalil. Nabi 124,000 orang, punyalah ramai. Yang Allah sebut dalam Quran berapa? 25. Ni. Rasul 313. Rasul ni dia lebih hebat. Setiap Rasul ini, setiap Nabi ini, mereka adalah yang terbaik yang hidup pada zaman itu. Ini kaedah. Setiap Rasul, mereka adalah umat ataupun hamba Allah yang paling banyak ibadah dan yang paling alim pada zaman itu. Ini kaedah Rasul. Maka bila baca kisah Rasul-Rasul ni, tiap-tiap orang daripada Rasul ni, zikir mereka, ingat mereka kepada Allah ialah siang dan malam, pagi dan petang, duduk, berdiri dan jalan, sentiasa. Yang ni kita boleh sampai ke tahap ni, insya-Allah. Boleh sampai. Latih, kena berlatih. Kena berlatih dan kena ada usaha ke arah itu. Antaranya kena belilah tasbih. Tasbih apa pun tak ada, ya Allah kenapa lah susah sangat nak ingat. Makan pun tak baca doa makan. Punya tak ingat dengan Allah. Makan pun tak baca. Lebih lepas makan lagi lah. Kan selalu orang sebelum makan baca hari, lepas makan itu jarang. Kan alhamdulillahi at'amana wa saqana tu jarang kan. Jadi para rasul mereka yang paling mengingati Allah SWT. Nabi Nuh alaihissalam. Saya buat contoh dua. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dan beliau ataupun lebih kurang 900 tahun lah. Sebab kebanyakan rasul menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Ni kaedah ada dalam kitab tauhid. Nabi Nuh 950, kita katalah berdakwah 900 tahun. Nabi Nuh yang masuk Islam, ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh, qaul yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Berdakwah 900 tahun tu dah membuatkan saya dan kita semua insaf. Kalau orang yang rajin guna akal lah, dia rajin berfikir 900. Jadi AJK dakwah masjid 5 tahun pun rasa boring dah. AJK masjid, AJK dakwah, oi lamanya ustaz. Dah lah tak bagi penghargaan apa kat saya, CJ 1 pun tak dapat. Ini penyakit kita lah. 900 tahun berdakwah, yang tu pun dah kita dah Allahu Akbar. Yang masuk Islam, qaul yang paling banyak
pendapat yang paling banyak, ada pendapat kata 20 orang. Pendapat yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Ni banyak lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Nuh alaihi salam dia sebut, ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku keluar daripada rumah mengajak mereka untuk beriman kepada kamu lailan wa nahara, malam dan siang. Bukan 8-4 petang Bukan 8-4 petang lepas tu balik tengok TV. Balik tengok TV, balik main WhatsApp. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka lailan wa nahara, malam dan siang. Tetapi yang beriman banyak tu saja. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi, ya Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya dakwah aku kepada mereka setakat ini saja. Nabi Nuh sebut, ya Allah, kalau datang lagi 10 generasi pun mereka akan kekal begini. Ya Allah, setakat ini saja yang aku mampu, fantasir, kenakanlah hukuman kepada mereka. Berapa ayat Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir, benangkanlah aku ya Allah, kenakanlah hukuman kepada mereka. 4 perkataan. Saya nak bagi tahu ni, poin saya nak bagi tahu ialah, tengok di sini, fokus kepada apabila seseorang itu sentiasa mengingati Allah, banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka permintaan dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.